Hai, hari ni nak kongsi pula tentang career lah pula. Career ni tentang engineering ataupun kejuruteraan. Saya ni graduated in Bachelor Degree of Mechanical Engineering daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Graduated convocation 1998 but habis belajar 1997 lah. Many years ago. Sebab saya ni lain sikit. Sebab saya ni memang saya ambil engineering, memang saya tak nak jadi engineer. Tapi saya minat engineering. Tapi daripada apa yang saya perhatikan kat Malaysia ni, kecuali untuk sesetengah industri, in generally, engineering ni is not a highly paid career lah sebenarnya. Yang saya nampak lah daripada perhatian saya. Segi kalau kita buat engineering dengan hajat untuk mendapat kerja yang gaji besar, kita kena tahu industri mana yang kita nak masuk. Contohnya saya tengok industri apa, oil and gas yang high end lah, upstream yang saya nampak kat situ lah. Sebab engineering ni memerlukan satu platform yang kuat jika kita betul-betul, ataupun platform yang betul-betul komprehensif untuk kita build our engineering skills and also competency. Dia perlukan platform tu. Sebab tu bagi saya, melainkan kita dapat industri yang highly paid, barulah kita dapat jadi engineer ni yang highly paid. Tapi in general, kalau setakat engineering ni nak masuk typical manufacturing kan, facility management, dia tak tinggi sangat. Dia tak tinggi sangat. Kalau manufacturing tu saya tahu ada yang tu very low jugalah. So yang saya nampak sendirilah. Sebab itulah, okay, jangan kita menyesal. Kadang-kadang kita ni, bila kita belajar ni, apa-apa kita belajar pun, kita gunakan, kita macam terlalu berharap ijazah tu akan menentukan kita punya tinggi atau rendah kita punya gaji. Kenapa saya suka engineering? Sebab saya suka engineering, sebab saya suka bagaimana engineering menyelesaikan masalah. Macam mana engineering address problem and resolve problems. Saya suka macam mana kita nampak masalah and then kita akan address according to certain and very structured punya cara, dengan all the calculation, assumption, estimation, all have some basis, not just pick the number from the sky. We apply mathematics, we apply science, everything. Lepas tu saya suka engineering, walaupun saya tahu saya tak berminat untuk menjadi jurutera sepenuhnya. Tapi bila saya graduated, saya praktis sekejap. Lebih kurang dalam up to 7 years saya praktis engineering. Tapi saya tak buat yang design ni, saya lebih kepada, saya buat energy audit, involved dekat facility management and all that lah. Sebab tu, jangan kita salahkan kejuruteraan tu bila kita tak dapat kerja mahal. Okay? Bagi saya, kita patut menggunakan kemahiran ataupun cara kejuruteraan menyelesaikan masalah untuk buatkan kita ni highly paid. Highly paid. Sebab tu bagi saya, jangan kita salahkan apa yang kita dah buat. Jangan kita menyesal buat engineering hanya sebab kita tak dapat gaji besar. Kalau itu macam tu kan, kalau kita macam tu, kita ni macam anggap diri kita ni hanyalah robot buat engineering, masuk kerja dekat kilang ke mana-mana ke, masuk bidang mana-mana dan masuk company mana-mana, kerana kita get paid. That's all. Kita tak hargai kita punya keupayaan kita berfikir sebagai seorang jurutera. Sebab tu saya fikir, okay, kita belajar, walaupun bidang apa pun, bukan not just engineering, kita kena fikir how kita nak apply the thinking skills tu. Thinking skill kita, kemahiran dengan pengetahuan kita apply untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk kita memberi penyelesaian yang untuk buatkan perkara jadi lebih baik. Itulah sebenarnya falsafah di sebalik kita belajar degree atau tak degree ni. Okay, sebab tu kita dah being tested to figure out until kita pass the process untuk dapatkan ijazah tu. Mana proses pembelajaran tu sepatutnya menjadikan kita seorang yang berdaya saing untuk mendapat menyelesaikan masalah dalam apa pun bidang pekerjaan. Sebab tu seorang jurutera, okay, walaupun tak dapat peluang untuk
dapat kerja yang gaji tinggi. Pada permulaannya lah, pada permulaan. Tapi dia kena gunakan kemahiran itu untuk mencipta nilai, menambah nilai diri dia supaya akan jadi tinggi. Okay, kita kena dapatkan kemahiran tu. Okay, sebab kat Malaysia ni, kita ni negara apa? Negara mengguna. Kita bukan negara pencipta. Kilang saya tengok kat Malaysia ni kebanyakannya, kita punya bajet untuk R&D tak banyak. Kita bukan negara pencipta. So kita kena jadi jurutera yang boleh mencipta sesuatu untuk meningkatkan kita punya nilai. But kalau kita hanya negara pengguna ni, kita hanya masuk kilang, ada kilang kita ada kerja. Tak ada kilang, tak ada kerja lah kita. Okay? And kilang ni bukan kita punya pun. Ataupun bangunan bukan kita punya pun. Kita can be fired, the company can be taken over. And kita nak ke mana? So kita kena create our own value, tambah nilai kita, and then kita akan dapat highly paid lah subsequently. Lepas tu jurutera ni kena jadi seorang jurutera, gunakan kemahiran berfikiran kita yang secara berstruktur, structured way, solving the problem, and we can be successful in any field, bidang mana pun sekalipun. Okay, so janganlah nak kata tak guna belajar susah engineering, kemudian menyesal. Tak guna menyesal buat apa? And tak semua orang qualified untuk belajar engineering. Sebab tu kita kena gunakan ilmu kejuruteraan kita tu, kemahiran kejuruteraan kita tu untuk mencipta nilai kita. Supaya kita at the end, kita ni dah become valuable and kita akan highly paid. Ataupun kita boleh berbuat something yang akan give you high income. Jangan letakkan hanya pada makan gaji. Macam-macam cara kita boleh create asbab rezeki. Gunalah kemahiran kejuruteraan kita tu. Okay, so itulah kat Malaysia ni, jurutera ni bukan highly paid job naturally, but we can create. We have to create, okay? We can create ourselves to become a highly paid so-called professional. It's possible. Okay? I have proven it. Walaupun saya ni kejuruteraan mekanikal, saya tak praktis pun, saya praktis 7 tahun, lepas tu saya tak buat engineering dah. Tapi saya punya kemahiran, ilmu kejuruteraan tu membuatkan saya boleh create, okay, value for myself, alhamdulillah, dan juga now saya dah boleh create jobs untuk orang bekerja dengan saya. So engineering ni is the best for me, is the best kind of cabang ilmu yang akan menjadikan kita ni seorang penyelesai masalah. Dan bila kita boleh menyelesaikan masalah ataupun kita boleh membuat satu jadi lebih baik, kita akan jadi lebih bernilai. So for me, I never regret studying engineering. I think that's one of my best ever decision in my life was studying engineering ataupun kejuruteraan. Walaupun saya tak jadi engineer, tapi saya sentiasa berfikir macam jurutera yang progresif dan juga dinamik dan juga sentiasa positif.